Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatah wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana masih lagi kelas kita masih lagi berjalan dan kita hampir 2 tahun. Dan insya-Allah bulan 4 nanti kita mula masuk tahun ketiga. Jadi pada hari ini dalam silibus kita tuan-tuan diajar 2 perkara. Yang pertama sekali berkaitan dengan kita nak baca kitab Arab. Jadi bila tuan-tuan dah belajar nahwu saraf, tuan-tuan boleh belajar dan baca kitab Arab. Ya, kitabnya nipis saja, iaitu kitab Ad-Durus Al-Fiqhiyah. Kita ada kitab fiqh, kita ada kitab hadis, kita ada kitab tafsir. Tapi kita mula dengan kitab fiqh. Nanti saya salin di sana. Tuan-tuan boleh salin dalam nota salinan ya. Okey. Okay. Hari ini kita pergi kepada Ad-Darsus Salis. Cuba ikut Ustaz. Apa benda dia? Ad-Darsu pelajaran 3. As-Salis 3. Ad-Darsu As-Salis. Tuan-tuan salin je. Ya. Kita tak ada basic. Dan basic kita ni kita pernah tahu dah benda ni dalam bahasa Melayu. Kita pakai Ad-Darsu As-Salis. Tajuk dia Fit Taharah. Kita sebut fi. Mana fi? Di dalam. At-Taharah. Ya. Wudu tu dalam dia lah suci. Cuba sebut at-taharah suci. Fit taharah berkaitan dengan suci. Ya. Jadi tajuk suci ni sangat pentinglah kita belajar dalam kita mengerjakan ibadat. Fit taharah. Cuba sebut. Fit taharah. Pelan-pelan ya, tuan-tuan jangan risau. Hafal saja. Tajuk dia Fit Taharah. Semua kali. Fit Taharah. 3 tu. Ni. 3 tu. Ti. Kenapa ti? Ti. Ni ti, betul ti. At-Taharah 3 tu. Betul tak ni? Kenapa ni? Sebab hurufnya. Okey. Sebab hurufnya dia kena tarik bawah. Fit taharati. Berkaitan dengan suci. Kalau dalam tajuk biasa kita kata suci. Apa? Ya. Okey. Lepas tu tajuk kecil dia kata taharatul hadasi. Cuba tanya Muslim. Taharatul hadasi. Kita panggil ambil hadas kan. Hadas ni bunyi hadas. Bila kita ada hadas kecil, hadas besar, ini kita ada hadas semua ni. Hadas lah ya. Nak terjemah pun tak boleh lah. Taharatul hadasi, suci dari hadas. Maksudnya suci